Jika baru memula, letak target sekurang-kurangnya 100 gram emas untuk satu keluarga. Harga 100 gram emas hari ini sekitar RM70,000. Bila sudah capai 100 gram yang pertama, target seterusnya ialah memiliki 1 kilo emas untuk satu keluarga. Mulakan menabung emas 1 gram 1 bulan dulu. Bina habit menabung terlebih dahulu. Menurut pakar kewangan Tuan Azizi Ali, setiap kita patut simpan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kekayaan kita dalam bentuk emas sebagai benteng terakhir untuk pertahankan kekayaan kita. Kita semua maklum, apapun keadaan ekonomi ataupun politik sesebuah negara, nilai emas terjamin dan tidak terjejas. Jadi, emas sebagai benteng terakhir kewangan keluarga kita, tuan-tuan. Tiada ada siapa tahu berapa banyak simpanan emas yang kita ada. Dan simpan emas ini kita tak boleh dibekukan oleh kerajaan sebagaimana aset-aset yang lain. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas 100 gram yang pertama melalui akaun emas GAP Public Gold, boleh klik borang sign up di bio saya. Saya bimbing sebaiknya, tuan-tuan. Semoga bermanfaat.